Tapi motor tak ada. Motor. Bis, jangan tambah-tambah bis kita diam ni bis. Tapi ada pokoknya si aku dah beli motor tau. Loan dia dah lulus tau malam. Kalau mana basikal tu akan letak tepi. Dua ketua pemuda PAS dan pemuda UMNO duduk semeja lah. Jadi dengan harapan kita dapat ambil alih Negeri Sembilan lah. Dua pemuda kita dah keluar dah. Jadi kita rehat sekejap sini. Nanti saya share video seterusnya lah. Sekejap lagi kita pergi keluar lah. Daripada tempat kerja tadi, kita jumpa dekat Seremban, R&R Seremban. Okey, alhamdulillah kita makan dulu. Bang, kami orang luar ni ikut je. Tiba-tiba kami sampai dulu. Tak, yang saya paling saya marah kan, saya dah pesan masa tadi masa saya pesan. Dekat depan tu kena ada tutup jalan. Last kali kereta ni datang kat saya. Kenapa? Kan saya nak lalu jalan tak tutup. Dia pun jangan rekod. Kita alhamdulillah berkesempatan bersama Ketua RC Negeri Sembilan. Jadi kita nak dengar sepatah dua kata kepada geng-geng RC yang daripada luar Negeri Sembilan yang datang support. Sila tuan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada RC luar daripada Negeri Sembilan, saya nak ucap selamat terima kasih. Terutama RC Selangor. Saya ingat kalau target tu 50 motor, saya rasa lebih. Saya ingat Selangor lebih, dan sangat-sangat berterima kasih kepada Selangor. Dan Johor tadi pun, Johor dia cakap cuma 5-6 orang, saya ingat pecah 10 tadi. Terima kasih. So saya rasa tadi konvoi yang paling panjang yang pernah saya lalui lah. So, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih tuan, terima kasih atas perkongsian Ketua RC Negeri Sembilan. Okey, jom kita tengok ceramah pula dekat pentas. Okey. Baik. Oh, sorry. Bila disatukan orang lain, ada pelajaran ini cukup hari. Bila orang lain nak bersatu, dia kata, oh ini budak resi. Tuan-tuan, ni tolong rekod. Saya nak bagi tahu, kalau orang Melayu bersatu, saya nak tanya semua orang Melayu yang ada dekat sini, kita nak ambil hak orang Cina ke? Kita nak ambil hak orang India ke? Kita nak ambil hak orang-orang lain ke? Tak, kita hanya cakap tentang hak kita, hormat hak kita, itu saja. Tapi bila nak undi ada pemimpin daripada DAP siap keluarkan IC. Saya orang Malaysia, saya ada IC 4 generasi. Ya, saya baru tahu rupanya dia orang Malaysia. Setuju atau tidak? Dan saya percaya ada di antara orang Cina pun tak nak pun UEC. Ramai je orang Cina yang duduk dalam sistem pendidikan negara kita. Betul atau tidak? Betul. Jadi hari ini dia cukup bangga. Apa dia beritahu? Dia kata sejak perubahan Malaysia, negara
ataupun nama tanah Melayu itu dah ada, dah hilang. Tak ada, motor dah situ tak hilang dah. Tuan-tuan, tuan-tuan, atau tidak nama tanah Melayu ini dah dihabiskan. Say something. Saya buat untuk ARC. Tadi kita dah jumpa ARC Negeri Sembilan. Okey, kita dengar net presiden kita lah. Say something sikit. Yang mana Mundi Negeri Sembilan insya-Allah. Kalau tempat yang PN dengan tempat BMN insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih tuan. Terima kasih. Melayu. Tak payah panggil orang ni Melayu. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita duduk dekat sini bukan kita nak menangkan PAS, bukan nak menangkan Barisan Nasional. Jauh lagi lah Pakatan Harapan. Tapi kita duduk kat sini, kita nak bagi mesej yang jelas kepada mereka. Ya, betul selama ini orang Melayu berpisah, berpecah belah. Betul. Tapi hari ini kita buktikan bahawa orang Melayu boleh bersatu at any time saja. Dan Negeri Sembilan menjadi saksi dan bukti yang pertama. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan rasa gembira atau tidak? Nasional. Tuan-tuan, kita nak kita Melayu ni bersatu. Kita dah cakap lah tadi, kita tak nak ambil hak orang lain. Kita nak Melayu ni bersatu. Kita nak bagi tahu keindukan dalam